Sekarang ni kita dalam perjalanan ke Kiara Hill, Unicorn Trail lah. So sekarang ni lebih kurang pukul 6.20 lah. Kita janji dengan diorang pukul 7 lah. Pukul 7 kita kumpul, 7.30 lah. 7.30 kita berkumpul. Dan pukul 8 kita akan masuk track Unicorn Trail. Alright, so jumpa kat sana. Okey, kita dah sampai, tapi parking dekat dalam, parking dekat dalam sana penuh. Kita parking di luar, di kawasan perumahan lah. So harap-harap tak ada pencurian apa-apa yang berlaku. Okey, ini pintu masuk, pintu masuk Taman Persekutuan Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Taman Persekutuan Bukit Kiara. So di sinilah pintu masuk yang dikenali sebagai Unicorn Trail. Berhadapan dengan sekolah Taman Tun Dr. Ismail 2. Kita mencari rakan-rakan yang lain. So tempat parking sini penuh Tempat parking sini penuh. So saya terpaksa parking di luar. Sebelum kita mencari rakan-rakan yang lain, saya akan ke toilet dulu. Kita buang apa yang patutlah. Alright, kita dah sampai di tempat permulaan. Tapi sekarang korang map. Ini adalah map Taman Persekutuan Bukit Kiara. Taman Persekutuan Bukit Kiara. Dan sana tu adalah laluan trail yang kita akan lalu sebentar saja lagi. Sebelum tu kita sedang menunggu rakan-rakan yang lain. So dianggarkan dalam 30 orang. Saya pun tak kenal antara satu sama lain. So kita tunggu saja. Depan silakan, yang dah tahulah. Yang bos tadi macam mana? Belakang. Yang belakang, yang nak laju boleh ke depan. Yang dah tahu jalan lah. Yang belakang tu saya sendiri akan tunggu. Okey. Saya sendiri akan tunggu untuk yang belakang hari tu. Jadi tunggulah macam sebelum ni. So kita dah start. Sekarang tengah leader tengah bagi penerangan. Dah masuk dalam grup kan? Yang ada dalam grup. Tengah bagi penerangan. Tak ada. Sekejap lagi kita akan start trail. Lepas tu kita memang pace kita macam saya beritahu kita jalan-jalan je. Perarakan dengan hand. Jadi panjang jalan tu kan, borak lah, bagi pisang ke apa benda ke, letak lah korang kan. Kita tak ada berhenti-berhenti minum kopi, buat-buat tak ada. Minum air masing-masing, makanan masing-masing. Kita adalah banyak berhenti checkpoint kita. Lepas tu kita akan memasuki bank. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tunjuk tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abang. Okey, kita dah start masuk. Kita dah mulakan perjalanan kita. Kita dah start masuk. So kita dah start masuk. Kita doakan semoga dipermudahkan dan semuanya berjalan lancar. So far track dia normal pace dia normal. So hari ni kita akan berjalan santai sajalah. Bersama dengan rakan-rakan yang lain. Rasa penat kita berhenti. So anggaran perjalanan lebih kurang 3 ke 4 jam bergantung kita punya break. So perjalanan dianggarkan berjarak 9 km. Sebab kita akan buat Unicorn Trail Unicorn Trail. Awal-awal dah pacak. Kita layan saja selagi mampu.
Dah nak sampai dah nak sampai. Tu kata-kata biasalah. Sikit lagi. Depan tu je. Member dah pewai kat belakang. Hantar dia. Okey, kita dah sampai di checkpoint yang pertama. So agak ramai So checkpoint ni ada grup-grup lain lah. So sebenarnya tempat ni pun, checkpoint ni pun starting point lah. So kita dapat tengok ada yang daripada grup lain pun dia injet. So sebentar lagi kita akan start. Kita akan start semula lah. Sementara kita menunggu rakan-rakan yang lain berada di bawah sana. Awal-awal dah pacak Ni ada satu lagi grup. Tapi ni grup lain lah. Sekarang ni tengah cuti-cuti sekolah kan. Tengah musim cuti. Jadi yang akan berhiking berhiking sambil beriadah pada hari ini. So kita depan tu, kita punya leader dekat depan tu, kita follow saja. Katanya ni baru tapak kaki unicorn. Kita baru berada di tapak kaki unicorn. Belum sampai di puncaknya lagi. So layan. Jom. So antara persimpangan dinamakan Magic Carpet. Kita meneruskan perjalanan lagi. Kenapa namanya Magic Carpet? Jangan tanya. Sebab saya pun tak tahu. Okey. Kita melalui Jalan Denai. Kalau trek macam ni best. Sebab pace dia normal lah. Pace dia normal, jadi kita boleh santai lah. Sambil ayam member kat belakang tu. Memang masih cargas Masih cargas lagi. Jom sambung. Okey, antara sebab kenapa saya suka trekking ni, sebab ingat tak bunyi-bunyi serangga-serangga tu kan. Bunyi-bunyi unggas-unggas tu tenang tenang pada saya lah. Selain kita menjaga kita punya fitness, kita juga dapat orang kata self healing lah. So kalau seharian 1 kilometer workout out for a total of 22 minutes 58 seconds. So dia dah bagi countdown. Kita dah bergerak sejauh almost 2 km. Lebih kurang pasal yang pertama lah. Baru dalam 20 minit ke setengah jam macam tu. Sambil-sambil kita mengenali adventure. Apa adventure yang ada ketika kita hiking di dalam hutan ni. Inilah, sambil kita menjaga kita punya orang kata apa, pernafasan fitness, menjaga kesihatan. So memang baiklah ada korang yang masih lagi di usia muda tu. Seharusnya korang memupuk semangat macam ni lah. So di depan ni gaung curam. Sentiasa beringat, sentiasa berwaspada, jangan terlalu over. Itu antara tips-tips ketika kita jungle trekking, hiking dan sebagainya.
saya beringat lah. Alright, kita akan meneruskan perjalanan. Jumpa lagi. Jom. So sekarang kita tengah berhenti rehat. Leader ada dekat atas itu je, di kaki-kaki lereng. Sedang berhenti sambil kita minum air. So antara yang paling penting bila kita hiking tu, jangan lupa coklat bar. So coklat bar ni agak penting lah, sebab ia secara tak langsung memberi kita tenaga. Kita akan meneruskan perjalanan sambil makan coklat bar. Akhirnya, finally, akhirnya kita sampai di checkpoint. Minum. Tengok Ada adik ni. pisang tu boleh meraihkan. Sama lah bila. Berpeluh. Sikit lagi depan tu je. So kalau tengok wash ni, baru 1.4 km ya. So leader kata dianggarkan dalam 9 km masak, baru setengah jam. Dianggarkan 4 jam. Yang setengah jam ni pun kau dah rasa pewai. Kita layan je lah ya. Nasib besok cuti kan. So besok cuti, hari Isnin pun kita cuti. Bolehlah rehat. Sebab pace dekat sini normal. Pace dekat sini moderate and normal. So sebenarnya tak ada masalah pun. Yang penting kita punya fitness tu boleh maintain lah. Kita melalui trek jalan raya. So sebentar lagi kita akan masuk trek hutan lah. Okey, kita teruskan perjalanan lagi. So dia dah masuk. Okey. Leader suruh berhenti. Kita akan tu bagi dia belakang sangat tu bagi dia. Kita. tu. Tak ada tak mengapa. Kau jangan macam kita ada geng. Sama je. Kita malas. Lalu hutan. Ya. Sambil-sambil kita tunggu yang belakang Sambil-sambil kita tunggu yang belakang. Sebab sebentar lagi kita akan melalui jalan Denai. Okey. Kita masuk semula. Agak pacak juga, agak pacak. So, sampai sini kita layan lah. Akhirnya kita masih lagi meneruskan perjalanan. So kalau ikut wash ni, kita baru aja 2,5 km. 2,5 km, anggaran 50 minit lah. 50 minit. Setakat ni belum ada lagi trek yang adventure di sini ya. So dia punya pace masih lagi landai. Okey, kita dah keluar daripada jalan Denai. Sambil-sambil kita menunggu rakan-rakan yang lain. Kita akan berehat di sini. Oh, tengok adik tu. Oh. Ada sepagat di style. Kuat adik tu. Hai dek. Baru tingkatan 2 ke tingkatan 3 macam tu lah.
So mereka sambil-sambil bercuti, Merepek je dia orang ni. sambil-sambil beriadah lah kan. So Bebek lagi dah aku tengok. Bebek lain kita dah. ada lagi ada track untuk mountain bike ada track untuk mountain bike, laluan berbasikal lah mountain. Tadi buat tu. Aku tak reti. Sempoi Aku selalu pukul anjing. Betul. Saya yang mana? Kita masih lagi di Eco. Masih lagi di Eco. Pembentukan Unicorn Trail. Ada lagi belakang mak? Unicorn Trail kita masih lagi di Eco Unicorn. Jangan risau, kita masih ada lagi 3 jam lagi. Masak langkau. Dua jam lebih lagi kak. Ingat depan tu je. Depan tu. Dekat tu. Kau ni. Saya tengok lebih Adakah saya telah ditinggalkan? Adakah saya yang paling belakang? Aduh. Oh tidak. Masih ada lagi yang lagi belakang. Entar lagi kita akan sampai ke checkpoint lah. Kita akan kumpul semula. So kalau ikut wash dah almost 3 km. 3 km 1 jam perjalanan. Kita berehat dulu. Berhenti sekejap. Sementara akan yang masih ada yang ada pasangan ibu dan anak. Sambil-sambil tu kita makan roti. So dalam perjalanan tu ni kena sentiasa energi, kena sentiasa bertenaga. So at least korang kena bawa lah air minuman kena bawa air minuman, air manis ataupun air mineral lah, sekurang-kurangnya 2 liter lah. Kalau kita tak ada energi, kalau kita tak sarapan dari pagi, pewai babe. Pancit weh. Ni perut tu senak nanti. Rehat dulu. Sambung sekejap lagi. Kita meneruskan kita punya track kita. Jaga track kita. Masih lagi bertenaga. Tadi kita dah rehat sekejap je. Dalam 5-10 minit macam tu lah. 5 minit tadi Okay. Ada tempat-tempat yang acak. Sambil-sambil kita menunggu laluan Okay. Kita menunggu sekejap Kita punya ketua tu ada dekat belakang. Jadi kita punya guide tu dia dah berlari ke depan. Jadi dia tak berapa nak tahu jalan sangat. So daripada kita was-was, kita tunggu ketua lah. Sebab ketua dia jalan paling belakang. Kita punya go guide tu dia dah lari ke depan. Jadi kita tak tahu. Sebab kat depan tu kata diorang ni ada 2 simpang simpang ke bawah ataupun simpang ke kiri sana. Oh, kalau kita ikut suka, nanti dia tak jadi unicorn. Dia jadi gajah. Alright. Okay, so dah ada confirmation ada confirmation daripada orang yang dekat bawah tu, katanya ikut dari bawah. So kita teruskanlah. Kita teruskan. Sini pun ada satu track tapi katanya terus ke bawah. Orang slow pace kalau kau nak naik, nak laju, gila sebab dia single track. Tak, sebenarnya kalau kau nak turun, nak pergi Ulu Bendul, tak masuk tepi Ulu Bendul. Tapi kita nak pergi Ulu Bendul, kita orang menunjuk laju lagi. Sebab Ulu Bendul pacak lepas tu kena rentas kan. Buat lah kau nak turun, terus nak mandi kan. Itu mana Ansi ke? Itu saya Ansi lah. Oh. Nak ikut jom lah. Kita orang slow pace bang. Elevation berapa 800
Kalau last time saya naik dulu Slope 2 jam setengah lah. Turun 3 jam. Tu dia buat 13 kan? 13 km kan? Ke? Lebih kurang. Sebab hari Kurang? tu kita orang turun slow sebab kawan saya buat Ulu Benda. Jadinya kita orang turun Bukit Putus. Kita orang buat santai lah. Diorang tak turun lagi. Oh. Hai, morning Kak. Morning. Saya kena training lagi. Rasa besok macam mall ramai sebab cuti kan. Cuti ni, cuti. Saya kena training lagi Kak. Tak lepas lagi. Ya, hari tu akak nak ramai. Korang nak berebut, nak pegang. Korang nak berebut macam beratur. Ya, betul. Saya belum cuti. Okey. 8:03 dah. Kita sambung lagi perjalanan. Jumpa nanti. Alright. Kita masih lagi menunggu. Menunggu yang expert. Kita tak tahu kanan atau kiri. Kalau kiri sana, kanan sini. Sebab kita nak buat unicorn. Kalau kita ikut suka, dia tak jadi unicorn macam saya kata, dia akan jadi gajah. So kita tunggulah. Kita tunggu yang pakar memberi laluan. Sebab kita punya go guide tu dia dah laju ke depan. Kita punya ketua pula dia santai-santai di belakang. Alright. Jalan tak. Kanan ni lah. Ni. Dah confirm dia orang kata atas. Atas, jangan atas lagi. Atas lagi. Betul ke atas? Right. Jom. Atas. Naik. Wih, kenapa atas weh? Tuh. Atas dan atas lagi. Tak apa. Selalunya setiap kenaikan pasti ada penurunan. Kita layan dulu, naik. Sekejap lagi kita turun. Santailah, santai. Naik atas weh. Kita naik tak? Dia kat atas lah. Okey. So kita berada di penghujung penghujung tanduk unicorn. Bukan penghujung trail kita. Kita nak buat panjang sikit ke depan untuk pembentukan tanduk unicorn. So, lepas lagi depan lagi. Selepas ni kita akan berpatah balik dan terjadilah tanduk unicorn yang tajam tu ya. Kita masih lagi meneruskan Total perjalanan. distance 5 kilometers. Sampai sini je. Sampai kat sini je. Sampai sini je tanduk unicorn. Tak apalah, tak cukup tanduk. Ya, yang tu tajam sangat tu. Tajam sangat tu tanduk. Dah sampai sini. Kita akan tengok. Kita patah balik lah. Patah balik dekat sini. Patah balik. Tip of the tanduk. Untuk pembentukan tanduk. Tumbuh dia. Tanduk itu. Patah balik. Okey Kak Okey. Akak okey. Saya tak okey. Okey. So, inilah antara cabaran-cabaran cabaran-cabaran penurunan. Kalau mendaki kita perlahan. Mendaki kita bergerak perlahan. Turun pun kita perlahan. Apa cerita? So, kita layankan saja. Sambil kita perhatikan betul-betul. Kena berhati-hati. So, dia kata dekat bawah sana tu ada lubang. Ada lubang yang perlu kita tembus. Di lubang tu Siapa nak masuk dulu?
Masuk dulu. Masuk dulu influencer. Influencer masuk dulu. Yang dihormati. Siapa kata tak boleh? Ui, beratur. Beratur nak masuk lubang. Oh, sangkut beg. Oh, akar. Dah. Beg sangkut. Takut beg patutnya kena tanggal lah. Boleh lompat pagar, tapi anak dara tidak digalakkan ya. Mak dara boleh. Mak dara kan banyak pagar habis pagar. Pacak, beb. Pacak. Jalan dulu, Kak. Pacak, weh. Hai. Kenapa ikut sini? Pelan-pelan tayo, kita jumpa di puncak, kata kura-kura. Jomlah. Cari puncak ke depan sana. Tapi masih ada yang belakang, bukan saya, okey. Jom. Kita menuju puncak. Terus saya jalan ke? Anak dekat depan. Bukan anak ni. Oh, anak Kak. Sukai untuk diri sendiri. Kita Ayo. dah sampai ke puncak. Oi. Dia punya pacak oh. Lutut bertemu lutut. Lutut ke muka ah. Terima. Lutut ke muka. Lutut ke muka. Ambil kau. Layan je lah. Okey. Jom. Kita jumpa kat atas. Tema lagi pacak, lagi layan. Okeylah. Kita layan. Maju. Maju ke atas. Weh. Dia punya pewai weh. Tak boleh buat bincang. Kau tengok. Daripada tadi menaik. Terus menaik. Ada yang kata kutu lagi senang. Bukit kutu lagi senang. Bukit kutu dia ada landai-landai sikit kan. Ni tak ada. Dia terus pacak dan terus pacak. Saya sebenarnya dah agak-agak ketinggalan jugalah ni. Depan tu dah jauh, dah kosong dah. Tapi kita punya chief leader masih ada dekat belakang. Menjaga saya. Menjaga saya. Wih, penat weh. Akhirnya sampai. Barai weh. Akhirnya. Weh, penat weh. Bila kau tak training, lepas tu melayan pacakan long trail macam ni lah. Pewai lah. 10-15 minit lah. Ini dia orang menunggu. Ni kita orang punya team lah. Ada banyak team Ni nak banner. Cepat. Ni team lain.
So kalau jam kita dah almost 6 km 6 km lebih kurang dalam 2 jam 45 minit boleh kata 6 km. Berbaki lagi 3 km berbaki lagi 3 km, anggaran 1 jam setengah lagi. Yang bergambar, dia orang bergambar lah. Ini grup lain ini grup-grup lain. Dia orang bergambar. So grup kita tengah pewai lagi kat sana. Tengok brother ni steady ya. Steady bang. Kata betul. Kita masih lagi di perjalanan menurun agak curam juga dan licin. Hati-hati. Jalan-jalan yang berhardcore. Depan tu ada lumpur. Ingat dah habis weh. Pacak lagi. Pacak lagi. Kita dah terpacak dah ni. Jalan dulu lah, jalan dulu. Jalan dulu. Saya terpacak kejap. Melayan pacak ni. Jalan dulu. Okey. Kita bagi otai-otai jalan dulu. Kita naik dulu. Sebelum kita naik alright, jom. Baru lepas. So ada pace landai. Kita lihat kejap sebelum kita layan pacak lagi sebelum kita layan pacak lagi ada pace landai. Kita take break sekejap. Habis daripada pacak tadi bawah tadi. Okey. Alright, bye. Tapi kata kita punya guide depan tu base dah normal. Kita dah tak melalui peak. So sepanjang perjalanan kita ni akan menurun sajalah. Menurun saja. Lebih kurang dalam 40 minit kot. Diorang kata dalam 40 minit lagi. So sekarang kita dah ada anggaran 7 km. So kita berkongsi dengan laluan trek basikal So dia dah melintasi kita trek basikal mountain bike. Best trail ni best kalau untuk newbie yang nak training kan, yang nak training dekat bukit yang pacak kan, yang hardcore punya, macam Bukit Hitam ke, Nuang ke, D7 ke. So tempat ni boleh lah dijadikan training point. Memang penat. Ada point-point yang kita perlu pacak, ada point-point yang kita perlu santai. Tapi itulah lumrahnya orang kata trek. Perjalanan sama juga macam perjalanan hidup kita. Ada masa kita melalui jalan yang berliku, ada masa kita bersenang-senang. Kita bersenang, bersusah dahulu, bersenang kemudian. Okey, saya akan meneruskan perjalanan. Jumpa nanti. Wata. Air bukit nature semua jadi. Alright, jom. Penat, so kita take 5 jadi sekejap.
kita akan penurunan. Sekarang dah 7 km. 7 km dah 3 jam 40 minit. Anggaran lagi 2 km lagi lah. Okey. Bila kau dah terpaling last sekali, bila kita dah ditinggalkan, diorang semua dah depan. Diorang semua dah ke depan. So saya masih lagi di belakang lah. Tapi dah tak jauh pun, depan tu je. Right. Alhamdulillah. Weh, jatuh. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Checkpoint yang terakhir lah, tempat parking. Parai sungguh weh. Parai weh. Kau tak training, kau tak apa, tiba-tiba kau ikut track roller coaster. So kita punya jam 9.5 km. So saya ambil 4 jam 52 minit overall. 4 jam 52 minit. Kau member kata 3 jam setengah boleh habis kan. Kita buat 4 jam dekat 5 jam. Kau barai tak barai? Tahniah.